Drag clicker ada. Kuat pula tu Geng, hari ni kita nak meruan lagi geng. Tapi aku nak guna setup terbaru. Ni reel baru ni daripada Kasking. Baru je masuk Malaysia geng. Ni dia datang sekali dengan beg. Jom kita buka. Tak payah geng beli beg. Beg dia pun lawa kau tengok. Bukan jahitan biasa geng. Premium tu. Logo Kasking. Okay, beg ni kita simpan dulu. Okay, aku nak tunjuk reel geng dekat korang geng. Reel terbaru daripada Kasking. Iaitu Kasking MGTI Elite. Korang boleh tengok. Lawa geng. Handle tak payah risau geng. Handle dah mari dengan carbon dah. Lepas tu dia punya plate kiri kanan ni semua T-con carbon geng. Jadi kuat dah. Ni kiri kanan ni carbon. Body dia menggunakan magnesium. Dia punya berat 145 gram. Tak silap aku geng. Memang ringan gila geng. Pegang ni tak rasa apa-apa geng. Ni aku pair dengan ESP terbaru juga. Firestone CG 512LB 5 kaki. Jadi 6 lah setup ni. Medium light punya setup. Ni braking terbaru. Nampak tak? Halo Vortex brake. Unik ke braking dia ni. Rasa ini dia punya ciptaan sendiri ni. Tak ada tiru siapa-siapa lah. Unik sikit. Lepas tu dia punya spool ni boleh kata antara yang teringan lah. Dia guna titanium spool. Nipis gila geng. Aku malah nak buka ni. Kalau korang tengok dia punya dekat gambar tu, memang sangat-sangat nipis geng. Drag clicker ada. Kuat pula tu Drag clicker dia gila kuat geng. Lepas tu braking ada clicker. Star drag pun ada clicker. Star drag pun dia bagi tanaman star drag. Tengok geng. Besar geng. Lepas tu dia melengkung ke dalam. Jadi nampak style lah. Nampak smart lah. Okay, jom kita cuba reel baru daripada Kasking. Tengok macam mana prestasi dia. Semua ni setup baru geng. Rod baru keluar. Reel pun baru keluar. Tali baru. Soft rock baru keluar. Semua new setup lah. Untuk 2026. Jom kita tengok. Ada hasil tak geng? Tak ada hasil pun tak ada guna kan tak? Jom kita cari. Harap-harap ada lah. Nah. Rasa banyak-banyak dari Kasking aku pakai ni. Ni antara yang paling smooth lah. Boleh saing-saing dengan reel yang harga riban-riban tu. Memang smooth lembut je. Tak ada rasa vibrate. Tak ada rasa apa ni. Reel ni ada 9 tambah 2 tambah 1 ball bearing. 2 tu dia gunakan Ezo ball bearing. Aku pun tak tahu sangat ke Ezo ball bearing ni. Tapi dia punya kualiti tu Japan standard lah. Standard Japan. Tapi baling karau memang sedap lah. Dia punya knob pun besar. Tak payah modi-modi guna standard pun dah sedap lah. Sebab aku ada baca dia punya spool ni zero inertia. Tak adalah pandai sangat ni tapi zero inertia ni biasa ringan lah. Tak backlash geng. Tak backlash. Ini setting rojak je ni. Tension knob ni memang aku bagi free je. Bagi longgar je. Hanya main braking saja. Sekarang ni aku guna braking nombor 4. Ngam-ngam lah dengan soft rock ni. Tengok aku baling geng. Jauh geng. Jauh gila. Atas darat pula tu jatuh. Aduh. Kau tengok dia punya braking buat kerja Tengok. Mantap. Kalau umpan jatuh, kita kena stop lah. Kena tam lah. Sebab ini aku setting free spool. Kalau yang jenis tak minat tam tu, boleh ketatkan sikit tension knob lah.
Sebab aku punya setting ni geng, lebih kepada smooth lah. Kalau nak baling nak karau pun sedap je. Sebab dia ringan je. So, wow, tu big drag tu. Wow, besar ni, besar confirm. Jeng, kelebihan canan negeri tengok Oh, nampak kelebihan canan negeri Nah, besar pula tu. Nampak tak geng? Kelebihan canan negeri. Saiz idaman guys. Strike on ni, setup baru ni. Casking MGTI. Kat sekilo ni. Cari setup yang aku pakai ni, aku selit lah dekat beg kuning.